Assalamualaikum guys. So hari ni hari keempat, hari terakhir di mana kita akan balik ke KL. So aktiviti yang kita nak buat ini lebih kepada perjalanan nak ke KL lah sebenarnya. So apa-apa kita intro dulu guys. Okay guys, so untuk hari terakhir patutnya aku rakam daripada homestay tapi tak apa. Tapi tak apa lah kan. So perjalanan hari ni adalah on the way ke KL. Tapi sebelum kita ke KL, kita berada di kampung halaman Akmal. So kita orang dekat tengah-tengah padi. Yeah. Yeah boy. Yeah. So Wali mana Wali? kat sini kita nak ambil gambar lah sebab sini lawa kan, view dia. Kau boleh tengok view dia kat belakang. Sini. So view dia memang lawa, walaupun sekarang pukul 3.30 still lawa lah. Lawa. Tak panas sangat? Dia dah start lawa. Kita orang sanggup lah berjemur tengah hari nak bergambar. Dia tak panas tau, dia sebab ada angin. Sebab dia ada angin kan. So sejuk lah. So apa kita montage dulu. Meanwhile, mudahnya kau meninggalkanku tanpa kau fikir perasaanku. Mudahnya kau menggantikanku. 2,000 years later.
Lawa bang. Thousand years later. Okay guys, so kita dekat area Sungai Perak untuk rehat, makan, solat jamak. Masa ni je lah kot berhenti, lepas ni tak ada berhenti dah. Lepas ni straight lah. Lepas ni straight balik rumah, hantar Aiman dulu. Rumah dia akan lalu rumah dia dulu. So semua dah barai ni. So guys, mungkin ni adalah shot yang terakhir dan mungkin konten yang keempat. Hari keempat, hari terakhir ni paling pendek sekali lah dalam sejarah aku buat. So kita jumpa untuk konten seterusnya. Tak tahu lah kalau ada next lah. Kalau tak ada ni lah, korang tengok ni yang terakhir lah. Shot yang terakhir lah. So apa kita jumpa di next konten. Bye bye guys. Okay, 1, 2, 3 jalan. Welcome to Kedah.